Assalamualaikum. Okay, guys. Sekarang pukul 3 pagi. Saya sekarang berada di depan hospital KL, HKL. Lepas hantar passenger daripada mana apa? Kota Damansara. Apa tempat apa IOI Mall area tu sampai HKL ni ada hotel Fairfield berhadapan hospital KL ni RM15 dengan Grab. Alamak. Tadi sebelum tu daripada Bukit Bintang ke area mana tadi? Riana Apartment Tropicana. 20 km saya dapat RM42. Banyak tu. Itu pakai Grab. Tapi bila nak balik tu okay, isu dia pada saya lah. Kita tengah drive, kita nak hantar passenger kan. Nak hantar passenger belum sampai lagi. Jadi dia the next job tu dia tunggu masuk. Jadi kita tak boleh tengok harga. Tak nampak harga. Jadi bila dah sampai tu, dah drop passenger yang RM40 tu daripada Bukit Bintang, okey lah tu. Kita dah seronok lah, dapat banyak tu, dekat RM2 sekilo. Lepas tu balik semula ke KL, rupa-rupanya tak sampai RM1 sekilo, RM15 je. Tengok apalah macam ni Grab suka buat macam tu kan. Kita kalau aku nampak harga tu awal-awal lagi aku reject, biar aku relax dulu. Apa area-area Kota Damansara tu buka balik InDrive. Sebab InDrive tadi dah kena block sidai 5 jam. Dah lama dah on balik. Jadi sekarang okey, ni list banyak ni. Ui, beribu-ribu InDrive. Okey lah ni. Nak tak nak aja kita. Sampai 4 km pun kita boleh tengok. Ni pukul 3 pagi ni bah. Paling jauh 4 km. Banyak ni. Nak tak nak aja kita nak ambil tidak. Kan kita boleh tengok macam tadi lah kan. Tapi saya tak beranilah nak tu kan. Kalau nak betul nak ambil, okey, kita boleh tengok. Okey, paling dekat ni daripada Coket 900 meter saja, tapi nak balik Subang Jaya 23 km tu Subang Jaya. Jadi kita boleh pilih destinasi, kita boleh pilih tengok harga daripada mana nak ambil tu. Kita nak ambil dia tu berapa kilometer dan kita nak hantar dia berapa kilometer. Kita boleh pilih. Tadi kena sidai selama 5 jam. Sekarang dah pukul 3 pagi. Saya masih segar, Alhamdulillah. Nak relax dulu, minum. Nanti kita sambung lagi. Tadi saya dapatlah Maxim satu. Maxim adalah satu orang area Taman Melati. Nak balik dalam 4 km. Tapi saya dapat 14 apa tadi? RM16 extra. Tak apalah, itu berbalik lah tu. Tapi Maxim tu tak banyak area Taman Melati. Adalah seorang tu kan, dia pukul 9 malam tadi. Dia seorang-seorang, dia pakai Maxim dan Grab. Tapi Grab mahal sangat dia cakap. Dia mahal sangat. Jadi dia tak nak lah Grab, jadi cancel. Maxim tu RM16 tu kira double lah, RM2 sekilo. Tapi still murah pada dia daripada langsung tak ada orang nak layan kan. Dia Grab mahal sangat. Maxim pula saya je yang on tadi, area Taman Melati tu. So ni lah InDrive. Okay.